Oh. Macam ebek. Macam ebek. Alih padu dia bagi padu. Jom belah lu. Geng, Assalamualaikum. Selamat pagi-pagi. Tak pagi sangat Aduh, hari ni kita naik AB. Kita duk setup barang apa semua. So lah ni kita dah sampai spot Padang Kota. Bersama dengan aku, Anik, daripada EXP Fishing. Jun, kalau tengok video ni, AJ ke siapa-siapa, kami tak bermusuh dah. Tak ada apa pun. Mampus ya, kentut ya. Yang ni kita naik IB Revix XE, IB lama aku 330 bersama dengan enjin 3.5. Kita main 3.5 pasal kita main kawasan-kawasan yang dekat ni. Jadi jom kita try drop jig di bawah dulu. Hari ni kita guna setup Queen. Okay, Queen Teton dan juga Queen Vitamin C. Main ketuk. Kita try ni. Bismillah. Lepak ke tak ke? Tak payah. Kita dah duduk tengah laut tapi tak payah beling jauh. Oh okey. Main lari lah. Tak apa, handuk sebelah tak apa. Pasal apa? Bot halau main ni. Okay. Kalau hantar belah ni, jig handuk bawah bot. Oh, ikut ayak ah. Okay. Ni tok macam ni dia. Ya, sampai bawah ketuk. Kita mau macam gilong tak? Yeah, boy. Oh, lucu. Ya. Satu tanda baik. Kalau nak main kas pun boleh, hang kas sambil ketuk. Tapi yang ni cara malah Ada lah wow. Record lah. Record lah, tak apa. Benda. Yes. Benda bukannya menghina, memuji. Bukan dia, macam gerut, macam duri. Gerut alhamdulillah. Yeah boy, kau cari hang lah. Baru. Alhamdulillah. Tak apa, dia duduk rapat tepi, tepi. Naik bot main tepi juga. Kat tengah tak ada. Habis dah tepi makan. Hak duduk tengah paling tepi, hak duduk tepi paling tengah. Lembu bawah. Yes. Indonesia. Sabrina ke kasi lama. Masuk tu. Jangan macam ni kan. Kami sama-sama multi. Takkan dia makan tukang pasang lah. Minyak kot, tak singgung kot. Tak kira dah. InsyaAllah. Sorry lah ni. Sorry ni. Tak apa. Tak pandai mengat tak apa. Janji pandai cabut undi je. Alhamdulillah. Ketahanan dulu. Nahak ke? Memang aku nak nahak ni. Tak nahak pari pun tak bawa macam itu. Oh tu talang. Ada talang. Ada. Nak hari sekok dia. Ligan Batam. Natang po dah terbekak tu. Oi, kasak. Nak kau kapuk tau. Ui. Tak mai. Aduh. Aduh, nak ni pasal ni. Tak nak GT. Dia goyang pala.
Mana makan? Tengok tak dalam. Finally kita bertemu. Oi, baling belah no. Oh, makan. Ketuk i. Ketuk sampai lekat tolong lah. Ini makan pedang kot weh. Nak pakai jig. Oh, cakap nak pakai jig apa. Ui, jig tinggi. Alhamdulillah. Full jig lah kawan. GT apa punya. Pak weh. Tak elok lah. Oh, macam ebek. Dalam. Macam ebek. Tak ebek GT. Ikan lepiak lah. Alhamdulillah. Sop. Dek kesak. Ui, selok. Empat rumah. Alhamdulillah. Thanks my boy. Weh, ada lagi ni. Ada lagi ketuk lah. Ekor dah pecah. Alhamdulillah. Dalam ah. Ni depan ni. Ya, gang ebek. Ebek taruh ekor. Sabit tak fighter. Huhu. Ramai lagi weh. Panggil ramai kak. Empat dah. Hati hitam weh. Tengah berhenti. Duduk luar je weh. Tu memusing pun tu. Bang tak pelik ni. Weh, oh loh. Weh, loh dia tak boleh ambil eh. Oh dia makan lagi. Sok. Bu. Sok ke? Weh, kampung weh. Ebek ke yang ni. Ebek lagi. Oh, keluar lah hitam. Alhamdulillah. Saya kita pergi duduk sana tu. Jom aku bawa bot pergi sana tu. Ebek lagi guys. Ekor pecah lagi guys. Biar geng.
Ni halus ya, tapi okey lah. Saya kai beg. Ni dalam ni ada sotong ni. Tu. Oh, sotong katok kot. Ambil hang beg. Hitam badan. Oh, tembok ni. sih, kena benda pelik-pelik Tak lepas beg aku. Fuh, dia sotong. Sotong lah, buntai lah. Oh. Ini ada saja ni, ada dekat sini. Aku tak tahu nak kata apa. Aku tak tahu nak kata apa. Kalau lucut. Dia memang ni. Sao dah Cina tu. Cina tu. Tapi dia pun cakap Mak Saleh kan? Ebek. Panjang dengan ebek hari ni. Oi, GT. Tawar dia. Alhamdulillah. Hang ketuk lah. Kan aku dah pakai rok aku ni. Apa semua ikan putih ni? Talang ketuk aku. Ini tengah panas Macam-macam. Okay, nanti kita main lagi. Musim kerut ni. Musim kerut cuti ni. Dapat lagi satu sikit ni. Satu tak tinggal esok tu. Kalau satu esok tu boleh relax. Jauh. Esok malam nak kena pergi kemas rumah tu. Oi. Kerut ni, kerut. Ebek lagi. Rok ni. Rok ni karan. Macam City. Ni tak? Tak payah. Ya, GT lagi. Alhamdulillah. Rok ni lama tak turun. Kali dia turun. Berbisa. Cadoi. Tu. Orang payung Willy pun. Oh no. Wih. Yes, wih. Cepat. Aduh. Besar ni. Orang hebet GT pun duduk tengah pun. Tak digerut. Dia makan pedang weh. Ulung kan? Ni hang nampak bodoh gila. Jangan macam tu weh. Dah nama pun belajar. Kan kata hang tak erti ni, ketuk-ketuk. Ambil kalau aku mengenai main dengan hampa pun tak nampak bodoh. Semestinya dia ada kelebihan. Mana Yasin pun bahagia orang kata. Tak gitu kerut. Waktu dia makan duduk weh. Sikit.
Ambil. Tengah repor weh. Tengah apa? Ambil lagi. Oh, gerut mai dah. Alhamdulillah. Pilu. Terima kasih. Tak, guna masuk dalam ni. Saya buat tolak pergi keluar tempat buka ni. Ui, tak lekat. Aku ingat tersiam pun ni kan. Tak tahu siam ke apa ke. Tapi aku tahu ni ikan apa ni. Mana lepiang ni. Gerut lagi. Masuk tapak dah. Saya aku masuk dalam sikit. Pibut ya. Kalau ada tepi but dia. Dia duduk merata nak. Dia pecah. Buang tu main mana? Kelam tu, tak nampak apa. Oh, cara ni main dengan padu ni. Tak nampak apa. Oh, dah dia ni ambil lih pula. Mau nak seronok ni. Awal main belah ni pula. Kita pasang, kita obat pasang kita. Dari sini lah guna ni. Barang. Berapa jik kan? Tak jik. Hang tak boleh buat sini. Tak boleh. Hang kena ikut dia. Turun. Ikut dia turun. Tapi pastikan tali hang cekang. Kalau hang turun macam tu, payah ha. Sebab kadang dia turun tu dia tup. Dia ambil. Nak lari ke tak mau? Oh, sotong. Nak hari tak melawan tu. Oh, baru melawan. Kena tangan dia dah. Boleh tak kalau hang kena sikok kita balik? Boleh eh? Tak rak ni. Tu terang aku cakap tak rak ni. Kami kalau tengah luk kami nampak ni kami lari tu. Oh. Dah hujan tak kisah, takut angin kuat tau. Duduk main angin lah. Buat jadi putih kan, lepas tu hitam. Orang tu aku takut tu. Saya laju. Tak lancar duk makan. Jadi kita main dekat-dekat dulu lah. No? Jom. Nak lari. Okay. Ya. Main kilat bawah atas. Duduk ni. Harap ni. Oh tu dia datang tu. Okay, sampai dah. Padu. Ni padu tabiak ni. Sampai dah. Dia sampai dah. Tak ada nak lari. Padu. Dia bagi padu. Jom belah lu. Okay geng, alhamdulillah. Kita sempat lari lah. Awak tengok alun. Tak melawak weh. Telok duk tak mana ni? Telok duk tandai je. Habis weh, basah weh. Padu. Tak kira hasil lah. Hasil kita tunjuk tak kira. Kita buka-buka barang lu. Okay, hasil kita pada hari ni. Okay, tuang. Oh, itu dia. Tak larat. Jadi geng, hari ni semua ikan putih hari ni. Apa? Bos lebih lah ikan putih saja hari ni. Okey lah. Kata apa, itulah ni lah. Ni tong ni, bok ni tak tepi.
Ini pun udang-udang homo tak tepi. Jadilah abang kena ribut. Ada dom baru geruk ni wajib lah. Ebek dengan GT 3 ekor. Okay, bye.